Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua peminat bola sepak tempatan. Tumpuan malam ini terarah kepada aksi suku akhir kedua Piala Malaysia yang menemukan dua pasukan tradisi, iaitu Selangor FC menentang Negeri Sembilan FC. Selangor hadir ke perlawanan ini dengan kelebihan agregat 1-0, satu kelebihan tipis tetapi cukup penting dalam perlawanan kalah mati seperti ini. Bermain di laman sendiri di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya juga memberi sedikit kelebihan psikologi buat skuad Gergasi Merah. Namun kita tahu, dalam bola sepak, satu gol bukan jaminan. Negeri Sembilan pasti turun dengan misi besar untuk bangkit. Mereka tiada pilihan selain menyerang, dan situasi ini boleh menjadikan perlawanan lebih terbuka serta menarik. Dari sudut taktikal, Selangor dijangka bermain lebih tersusun, tidak terlalu bertahan, tetapi fokus mengawal tempo permainan. Mereka hanya perlukan satu jaringan untuk menambah tekanan kepada lawan. Sebaliknya Negeri Sembilan perlu lebih berani. Mereka harus mencari gol awal bagi menghidupkan peluang. Jika berjaya menjaringkan gol pertama, momentum permainan boleh berubah sepenuhnya. Apa yang pasti, perlawanan ini bukan sekadar soal taktikal, tetapi juga soal mental, disiplin, dan siapa yang lebih tenang ketika peluang muncul. Adakah Selangor mampu mempertahankan kelebihan agregat mereka? Atau Negeri Sembilan mencipta kebangkitan dramatik untuk mara ke separuh akhir? Sama-sama kita nantikan aksi yang pasti penuh debaran malam ini. Itu sahaja paparan untuk pra-perlawanan antara Selangor FC menentang Negeri Sembilan FC. Jangan lupa like dan subscribe, kita jumpa lagi dalam laporan seterusnya. Assalamualaikum dan salam hormat.